berkuasa, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi maknanya zikir ni kita puji Allah ni. Ni bukan doa, pujian. Kita puji Allah. Layak mana? Kalau kita Allah puji jadi punah. Kita ni kalau orang puji jadi punah. Kecuali orang puji kita ambil duit ke Tuhan. Bejakmu Allah, Alhamdulillah, Allah. Bukan saya. Dia kena kebau gitu. Dalam hati dia ke, mulut dia ke, maknanya kalau tidak punah. Ya. Tapi memanglah kita manusia, saya sendiri pun antara ujian dan nafsu saya ni suka orang puji. Saya suka orang puji dan semua orang suka orang puji. Tetapi kalau kita dah lawan molek, dah jaga molek, punah. Ada orang Allah Ta'ala uji dia punah kerana orang maki dia. Orang maki dia punah dia. Ada. Orang maki dia maki. Orang maki dia maki. Orang maki dia bala. Dia dendam. Punah dia. Ada orang dia punah kerana orang puji dia. Puji dia. Punah dia. Orang ni perlu. Orang ni sayang. Orang ni hormat. Orang ni punah dia. Ada orang puji tak jadi apa. Pasal dia beri ke Allah. Puji dia beri ke Allah. Puji dia beri ke Allah. Ada orang maki dia. Tak khamolek dia. Khamaki dia sabar. Dia berdoa kepada Allah. Dia cari salah dia. Dia bertaubat. Dia cari lemah dia. Dia cari kesilapan dia. Orang maki dia. Kadang-kadang betul orang maki tu. Cuma salah dia maki lah. Tapi ada kebenaran orang maki dia. Kadang-kadang orang maki tu tak ada kebenaran. Tapi dia sabar. Bila dia sabar, Tuhan beri pahala. Macam Nabi dulu. Nabi masa Mekah dulu, orang maki dia ahli sihir. Gila, majnun. Kata majnun, sihir, bodoh, macam-macam. Tapi Nabi tak balah. Nabi sabar. Sabar boleh pahala. Kemuliaan dia akak. Siapa pun atas dunia ni kalau dia buat gitu, selamat dia. Jadi ada orang kena maki jadi jahat. Kau maki dia, ia kau jahat. Dia orang maki jahat, dia pun jadi jahat. Ada orang maki dia jadi baik. Dia kau baik. Dia cari salah dia. Dia tengok salah dia. Betul tak orang maki dia ni. Orang maki tu salah lah. Tapi orang kata ke dia tu betul ke tak. Dia cari lemah, cari kelemahan, cari kesilapan, cari dosa dia. Honong boleh dosa, dia boleh pahala, dia sabar. Dia jadi baik. Ada orang apabila orang puji dia jadi punah. Puji dia jadi gelembung. Puji dia gelembung. Nafsu dia suka. Punah dia. Ada orang apabila ada orang puji dia jadi baik. Dia serah ke Tuhan. Segala puji bagi Allah. Dia kata segala puji bagi Allah. Segala pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Selamat dia.